Hi guys, welcome back to my channel. Okay, today is the day di mana kita orang akan pergi ke OE Resort Mantin. So, kita orang plan trip ni dah lama dah. Sebenarnya trip ni kita orang dah plan sebelum Genting lagi. Genting tu memang impromptu sangat lah. So aku tak tahu apa yang menarik dekat OE Resort ni. Sebab kalau search dekat YT ke, kalau dekat YouTube, memang tak ada lagi orang yang buat video OE Resort ni. So mungkin aku akan jadi orang yang pertama, kan? Kita tengok macam mana. Kita orang dah pakai baju macam apa ni, sport attire lah, macam renang punya baju. Hopefully tempat tu tak mengecewakan aku lah. Sebab aku macam dah lama nak healing tempat-tempat macam ni. Macam resort-resort, dia ada mana mandi sikit, ada aktiviti gitu. Jadinya I hope trip kali ni best. Stay tuned. Tapi kita nak lagi makan dulu, lapar. Ni tengok dengan rambut tak siap lagi. Jom siap dulu. Mana getah? Apa dia, adik? Pakai terus. Malah nak tukar. Awak kan tukar lah. Habis ni. Weh, dia simple je weh. Dia bawa satu beg ni je. Beg smart ni. Aku yang sampai luggage. Sampai luggage aku bawa ni. Luggage bagus. Tak maksud nak pergi ni masing-masing hidung merembes macam mana. Sistur. Okay, sekarang nak makan apa? Makan mana? Makan. Kita makan dekat. Ke macam kita jalan je. Mana jumpa berhenti. Sebab kita nak pergi ya. Makan ubat. Tak ada lapar sangat kau lah kalau lapar. Dia lagi. Bekal habis, bekal. Betul. Dapat tak habis? Settle tak? Ada bekal dia. Buang tak? Adik bekal mana? Dapur dah clear bang? Belum. Apa ni? Tunjuk apa? Kita main beregik lah. Ha? Charger untuk kamera adik mana, tengok kamera. Dia pun nak vlogging guys. Jangan Birthday ni tak bawa. Pastikan kunci. Okay, hamster bye bye. Mana dia? Allah, tak keluar pula dia. See you tomorrow. Nak pergi mana? Pergi OE Resort. Oi. Cari makan dulu. Kelaparan. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2:30. 2:30 dah. Mau tak lapar. Sebenarnya jarak dia dekat je, 20 minit macam tu daripada sini, daripada rumah kita orang ni. Tu yang macam teruja juga nak tahu benda-benda yang dekat dengan rumah kita orang ni apa yang ada. Mantin. Ya, Mantin je. Kalau nak berjalan, nak pergi tempat jauh-jauh, yang dekat-dekat pun kita tak pergi lagi. So biar kalau tak ada orang lain tunjuk kat korang, biar kita orang yang tunjuk kat korang apa yang ada dekat OE Resort ni. Dia ni tak sihat tau, dengan batuk, rasa semua. Tapi kau cari apa? Bubur kulit ayam. Kulit ayam. Oh my god. Tak ada kosong. Sedap kan lauk dia? Lagi kedai nak beli apa je? Nak beli 100 plus. Tak dapat speed mat, dapat family mat tu jadilah mat-mat juga belakang. Kau depan tu ada motor ke tak ada? Asal kena ada mat. Kita pergi family mart dulu. Tengok apa yang macam perlu dibeli, kita beli dulu, okay? Raya dengan Rania ambil macam roti ke apa untuk makan malam ni. Mama pun nak 100 plus lah. Oh no, ibadat lah, ibadat. Lime. Betul lah. Alah, sebab dia handsome kita beli. Tapi original ke apa? Kenapa dia tak ada yang tu? Apa tu? Sour cream. Ya. Itu keras dik. Tapi mana boleh makan. Baik baju. Tahu.
Show. Aduh. Nak. Tak bayar dah. Roti bogi tu makan dengan kuah durian sedap. Kuah durian. Serawa durian. Oh, alamak hujan pula. Alamak. Adakah ini apa? Dia dah nak masuk dah. Dekat sana Mansion. Dia korang kita dah nak sampai dah. Sampai dah. Kejap je. Tapi masalah hujan. Seorang ni dah tidur. Gone. Kemengantukan yang amat dahsyat. Yang ni budak excited. Apa perasaan abang? Excited. Kita dah masuk Mantin. Tol Mantin. Sila berada di lorong RFID. Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami. Tut 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 tut. Salahnya mana tempat makan ni? Itulah tu. Udah nak sampai. Kan. Tak nampak pun tempat makan. Pacar Mantin Seremban Bayu Lake Home. Acah-acah sambil perjalanan tengoklah kalau ada kedai-kedai makan. Nak makan boleh berhenti. Nolu dah sampai. Tinggal seminit. Hanya dah sampai. Apa Kita dah sampai tempat makan dulu. Kakang baru pergi ke situ. Tanya Kiri. Aja tu. So saya kita nak. So kita makan dulu kat sini. Situlah kat kipas. Apa? Ya Allah, seperti apa? Di tempat tu boleh bawa makanan ke dalam tu? Tak boleh. Pasal menu dia tadi melekit-lekit. Oh baik. Sebab ni buat ada tek-tek. Sekejap lagi makanan sampai, kita makan. sampai dek. Chalet ni dekat bihun celok, nasi goreng Pattaya, char kway teow kerang. Ni kepala ekor. So ni jalan masuk dia. So 2 tingkat ni adalah parking dia lah. Tingkat ni nikmat yang terbaik dari darat ke laut. Maksudnya apa? Sini memang dia memang pakai bagi nak. Ya, betul. Apa boy? Okey bang. Tanya lagi tak? Asyo! Bye. Sorry. Janganlah kejam sangat. So ni dia punya reception. Dah ke orang tu dah? Attend kau ke? Bungkus. Okay, so kita tadi parking kat sini. Okay, situ parking kita. So kita dah naik atas. Kita memang tak nampak apa-apa lagi. Kita tak nampak apa-apa lagi. Ada swimming pool ke apa. Punya kehidupannya ke atas. So bilik kita adalah Paradise Double ni. Tapi tak tahulah kita punya room 30 ke 31 ke 32, 33, 35 dia. Masa Lola tahu tak kat mana bila kali hari raya naik bagi? Bila? Dekat Brutaviz. Dekat A Paradise Double Story. So depan depan reception ni ada basikal. So dalam kita boleh nak naik basikal ke, kita nak naik bagi. Nak bawa kita lagi naik atas. Diorang tengah ada main. Ika. Nantilah. Tapi dia kata kalau kita macam nak pergi mana-mana, kita keluar je daripada bilik tu boleh cari bagi lah. Boleh.
lagi ramai. Dia orang tengah rehat ni. Oh. Dia orang akan berlega-lega lah bagi. Macam tu. Akak kena bagi macam budak-budak yang ni. Ya Allah, jauhnya. Ya Oh, jauhnya kita punya. Jatuh dah orang bilik. Alamak. Ini superior. Superior to story. Macam biasa. Dia bagi ni Nescafe. Alamak, ada semut. Oh no. Wow. Dia punya. Wow. Dyson betul ke ni? Dia betul Dyson. Memanglah. Kita lah tu kat atas tu. Opah dengan tinggal bawah ni. Sini opah dengan tinggal. Ya, kita kat atas. Bawa barang naik kat atas. Oh. Inikah Dyson? Betul ke? Kenapa? Kita orang kat atas. Buka. So kita orang di provided Kita dapat on kan TV. Ibu. Oh. okay. So kita orang kat sini lah. Kenapa macam sek? Aku tak tutup. Bukan tadi aku suruh dah ke buka. So dekat atas ni kita punya katil kat sana tu kan. Ada semut. So dia ada tingkap. Biasa. Oh, belakang kita punya bilik. Terus macam ni korang. Oh, Resort. So di sini ada team building sekarang ni. Boleh cuci mata guys. So korang, kita orang ni dah siap-siap tau nak pergi mandi. Nak pergi mandi kolam. Tapi ada berita yang tidak baik lah ya. Sekarang ni hujan lebat. Hujan lebat. Lebat ya robi-robi. Nampak? Nampak tu. Ini macam nak pergi macam mana? Oh my god. Jadi kita orang tengah kepeningan, tak tahu apa nak buat sekarang ni. Sebab supposedly kita orang pergi jalan-jalan kat luar. Patutnya kita orang dah bersukaria kat luar, dah pergi berenang, kita dah pergi beriadah, buat aktiviti. Tapi sekarang kita orang kat dalam bilik je. Kenapa? Jam dah pukul, dah dekat pukul 6 dah. Saya dah berusaha payah. So kita buat live je lah dulu sekejap. Mana tahu kejap lagi hujan berhenti kan. Okay guys, sekarang ni kita nak pergi ke kolam renang. Walaupun dia macam hujan juga, hujan lagi sikit-sikit, tapi kita orang gigih juga nak pergi. Sebab nanti rugi kan. Cik nak pergi. Yelah, tak pergi. Okay. So kita dah sampai. Sampai tu saya buat live tau. Kita dah sampai kolam renang. So inilah kolam renang dewasa. Ni yang kanak-kanak punya. Careful okay. Okay. Adik punya rambut tak nak betulkan ke dek? Hati-hati lincin jatuh. Okay. Very good. Nanti korang tengok YT saya, okay? Saya tengah vlogging ni, nampak ni. Saya tengah vlogging video. Dapat dah juga. Wah, seronoknya.
Are you happy? Happy. Rania, are you happy? Amboi. Lajunya. Laju. Dia problem dia, kita orang ni semua masing-masing macam tengah sesama. Jadinya soksek lah sikit. Dengan air sejuk gila. Akan sejuk Oh betul. Tapi budak-budak ni macam happy je. Terus dek. Ya Allah. Amboi. Siapa budak yang sesama? Budak yang batuk. Dah tak boleh lama sangat, okey? Dah selesai mandi. Kita nak mandi. So, sekarang ni tak tahulah. Aku macam nak tunggu bagi datang. Ni kita jalan je. Kita kena cari juga. Kalau kat sini tak datang kot. Dek. Mari lagi kita pulang. Tak boleh dah ada bagi lalu. Hash 5531 hash kan? Betul? 31 hash. Go mandi. Bersihkan badan. Nanti mama pakaikan minyak. Ada lagi ada? Okay, go. Apa benda? Laba-laba? Mana? So, ni dah malam. Kita nak pergi dinner. Ni lah bilik kita orang dari luar. Esok pagi kita orang akan dekat depan bilik kita orang je. Dia punya cafe. So, kita sarapan kat sini. Tutup balik. Okay. Rasa mak bawa ubat. Sebab kan tu Zati kata macam dia nak dedor balik. Mak kena bawa ubat juga. Kita naik baju guys. Nampak. Tengok ada dua ambil kunci sana. Air kosong semua. So lupa nak tunjuk lah. Dia dah datang. Tadi tak record. Kita tak record dia datang tadi. Datang apa? Oh, fresh orange. Laju buaiku laju. Wow, kek buah lah. Favorite Gogos. You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Gogos. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Gogos. Allah selamatkan kamu. Ya, tak sihat ke? Aiskrim tak membantu kan? Okay, so kita dah habis makan. Sekarang kita nak naik atas. Cantik kan? So dia orang banyaklah game dia boleh main lah. No, ni semua boleh buat ni. Ui, kalau kita dapat chalet kat sini yang best. Ha? Jadi kita tu dekat sebab ini kan ada macam balcony kan. Dia ada balcony. Mahal sikit. Mahal sikit kot. Best tu. Cuba try. Alah bodoh gemuk. Lah kita kat sini je. Ya, tu je kita dengan bilik. Tu lah saya cakap, tapi mak kalau turun lah sakit sikit kot. Alah, boleh je. Kau tak tahu mak kau ni juga kat Cape Town. Mana dia tak jalan lagi.
Basikalnya. Allah. Orang memilih tempat dia ni. Yang dia boleh buat ni Martin. Owner tempat ni korang adalah owner MK Curtain. Ni, boleh panjat pokok Ya. Yeah. Aktiviti lah tu. Mak, 5531 H. Apalah dia labu kat sini. Sampai kat saja ni. Ni mesti aku kena. Sebenarnya tempat ni pun kos. Tapi at least kekurangannya dia tak payah pakai kunci yang. Betul? Sekarang kita sesi apa? Unboxing. Unboxing. Walaupun belum pukul 12. Tapi kita awal. Balik daripada makan nasi, makan roti pula. Lapar ke, Dik? Tahu pula kita ada sesi unboxing. Okay, yang pertama. Dia macam. Deng, 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 deng. Ni apa dia? Bukan minyak. Kenapa jadi macam tu ah? Lepas. Adik, kenapa ni? Astagfirullah. Dia kelawar je. Yo. Sebab selalu aku gamebite. Dapat kain baju kelawar. Lawa Sebab ni. tu lepas dia bagi. Sebab asyik makan bat je ni. Tanyalah siapa yang bagi. Mak lah yang bagi kan? Ni dia. Kau yang Ini bagi? aku. Oh. Butterfly. Baju kelawar mahal tau aku beli. Ya ke? Walaupun dia baju kelawar macam bodoh bunyinya. Tapi- material mahal. Material boleh tahu lah yang mahal. Dia ni sebab tak ada benda lain yang dipakai korang tahu tak kat rumah. Dia memang baju kelawar siang malam. Betul lah. Tapi ada lah yang pakai koyak dah. Tah. Oh yo. Boleh pakai malam ni. Koket juga kan. Okay. Koket. Macam paper bag. Ni tersorang je ke yang bungkus? Kau seorang bungkus? Kenapa dia banyak tanya ni? Rania tu umur berapa? Engkau umur berapa? Nak banyak-banyak tanya. Tak tahu. Cium. Kalau dia letak sekali pun dah berapa zaman. Macam Jo Malone. Jo Malone perfume tu dia. Kenapa? Aku akan tengok Australia ni ada lagi ke tidak. Aku punya dah hilang. Pakai dah. Atin pun pakai tapi tu Atin punya dah cacat. Bersih pun. Cuba tu share. Pandora cuci Korang cuba share korang. Pandora dia cuci dia punya gelang kita, cam-cam kita ni pakai apa? Macam mana cucinya? macam macam je pandang tu. Tak sabar nak gelakkan dia. Tukang balut pun gelak. Mana dah buka ni? Ni ya Allah, penat tau aku balut tu dengan penuh apa hati-hati tau. Teliti penuh. Bungkus teliti pun salah. Faham? Sebab selalu krem. Sebab dia selalu krem. krem. Mak aku bagi. Krem migraine. Mak aku bagi ni mesin urut untuk dia. Tak adalah kau kebas. Asyik krem pun dia. Yalah kau dah sapu minyak panas tu kau pakai tu kan? Kan? Sampai tengok TV kau. Lepas tu sekejap lagi tempat lain pula yang krem. Tapi inilah perjalanan mak masa pergi town tu. Macam colour dia. Oh, ada mu tengok ni yang panas Bukan Oh, panas tengok. dia macam haba. Tengok. Tak apa, tak payah. Atas Zati untuk tu. Itu besar tapi besar betul. Sebab benda ke? Ya hadiah mak untuk dia. Orang nampak sangat dah apa kat dalam museum dapat ni mesin ukur. Engkau? Tak mak bagi. bagi. Tengah tengok pun benda lah tu. Lepas tu Spender tu. Apa dia? Spender yang macam ada haba tu. dia ada haba. Untuk apa kurus? Untuk macam Panas ke perut tu lah. Dia memang pakai baju kelawar. gila baju kelawar dah kenapa baju kelawar tidur. Mak lah tanya aku. Teh kau pakai apa kat Sati untuk ni? Atin beli baju kelawar lah mak. Tapi lawa punya lah baju kelawar. Cakap, mak pun baju kelawar. Suka sangat. Biasa dah tengok. Kau dah macam kek. Tak lah ni dia gigit situ. Sui. Bodoh. Ada sui sikit kat tu. Ada. Semayang Isyak. Mestilah. Dengar tak tadi apa bunyi dia? Dek. Kejap lagi Biashu. Saya cakap apa? Labu dia sama tak? Tolak tu itu je besarnya. Semoga panjang umur, murah rezeki, Macam surau kan. Labu. dipermudahkan urusan.
Dipertemukan jodoh yang baik-baik. Apa ni bisik-bisik pun orang. Dengar Macam tak ikhlas Lagi nak cakap apa Kak Syul? Cakap pandang sini. Cakap je dalam video. Salah lah, dipertemukan jodoh tu kan jodoh yang baik. Boleh juga kalau pergi toilet ni. Kau jahit lah bagi bilik. Mak tak boleh jahit kan? Try yang lain. Kalau mak jahitkan nanti dia jadi macam mak punya. Lepas tu nanti barulah macam bola. Mak pun tak ingat masa bila. Tapi dia jangan baju kelawar dia jangan sidai lama-lama kat penyiar bawah. Kita nak pakai. Sama je labuhnya. Cuma yang Orang catwalk pakai baju. Dia baju kelawar. Good night. The next day. Okay, good morning. Kita dah keluar daripada bilik nak pergi breakfast. Sekarang jam pukul 8. So kita breakfast. No sensor. Dia tak ada sensor. Dari mana kita? Sini. Sini je lah kot. Sebab yang lain datang building. Wow. So kita punya a la carte. Kita tak payah beratur. Siapa suka ni bihun putus-putus macam ni? Apa termasuk dalam aplikasi? So, kalau tak dia ni tak masuk. Kalau dia saja apa lebih? Ni saya punya tempat. So kita dapat drink. Air panas ke sejuk? Tak ada line ke? Panas. Tak dapat wifi tadi wifi bilik. Adik okey ke? Ha? Kasih air sejuk. Bagi half-half mak. Air sejuk and thank you very much. Dah macam feeling Bali guys. Feeling Bali. Aduh. Feeling Bali. Yeah. Bali. Okey ke? Saya, Nani pergilah jalan-jalan kat situ. Dua beradik bergaduh. Pelik kan? Minggu lepas Cik Ngah Dia orang ni hate relationship, hate apa love-hate relationship. Now ni and my sister. Ni tak guys. Apa ni? Air garam dan juga air suam. Ya. Kita nak buat food spa. Last week pergi sis dekat Pamiko je. Tak minum air ke bawah? Dah. Sedap tak? Sedap. Wangi apa dia? Dia pandannya baru. Tapi kenapa bau dia macam bau kubur? Sebab ambil the whole murah lah. Banyak yang murah lah dalam satu mazam 700 kan, 700. Lawannya. Kita sini belah lawannya. Macam mana aku nak ambil gambar? Lah. Essential oil. Ya Ten. Mak. Apa nama minyak ni? Sekejap saya sekejap. Bagi dia dulu. Saya dulu. Oh, dia urat terus. Kau sendawa. Ini kaki mak. Nanti dah besar nak kena masukkan dia pula tau. Kita ke mana? Oh kan? Siap lah Tim. Dia kena jadi orang kaya. Lepas ni aktiviti dia tak perlu tukar dengan Ashu dah lah. Dengan Mama lah. Adik okey ke tu? Oh. Ni yang mana? Belakang.
Tak ada pun. Oh, Ryan tu apa? Ryan dia. Dia telik kenapa tu? Dia macam minat nak tengok-tengok. Cantik raya Malaysia. Kita raya ni. Dah. Sudah. Boleh mak kalau mak nak sambung tu yang berbayar? Ya. Kenapa? Mak ni. Sekejap. Mana pun masa ni? Dalam je kau pakai kasut yang mak bagi. 60 minit tadi. Tumbang. Abang sayang. Ini abang sayang saya. Ini abang sayang. Ui, awak bagi dia makan daun. Mana dia makan bang? Makan daun. Dia jalan je. Ni, nanti dia makan. Nanti rumah ni, rumah sebiji. Ada macam ni kan? Faham tak? Aku punya impian ni macam Cik Nan tau. Tapi kalau tanah mula yang ada kan, betul. Macam biasalah ya. So sementara mak saya nak mengurut, kita feeling kat sini. Nanti aku datang dekat dengan mak adakan. Tu aku akan cakap. Sekejap lagi follow saya. So saya tu mengajar di TikTok. Saya banyak customer Indonesia. Ada seorang customer saya Indonesia cleaner, dia boleh beli 300 gram. Saya terkejut sebab dia beli full. Bayar penuh. Cleaner tau. Tu bagi dia juga. Dah lama juga di Malaysia. 600,000. Panas juga. Anak nak kencing ke apa? Ini yang kita pegang macam ni kecil-kecil. Allah. Ni kecil-kecil 1 gram 1 gram macam ni. Kenapa kita padang sana? Sebabnya kena pandang sini. Kamera kat sini. Simpan ringgit. Ringgit turun. Simpan mas. Kena pandang kat sini. Sama mahal. Simpan sikit-sikit lah. RM100, RM100. Kalau Indonesia, kalau Malaysia tengok Muka kalau tak Indonesia, muka tak mandi lagi. Sebab aku sekarang kan nak cari dealer untuk Indonesia. Lihat sebab aku boleh cakap Indon. Betul macam ni kan? Okey, nampak promo. Promosi dia nanti ada tengok tadi. Tapi ni tak apa, ni kedai emas. Dapat emas di tangan. Mana emas aku? Naik. Team building tengah buat aktiviti. Kalau tak pegang barulah pegang. Team building memang tak adalah mandinya. Kita nak jalan. Jalan-jalan. Dia macam dia berbukit-bukau ni. Bagi ni pun memang tahan Oh ni kalau nak main ni apa? Bola keranjang. Memang ada juga robot kat sini. Nak pegang mak, abang pegang. Takkan dah sampai kot? Tu je. Boleh bawa sampai ke atas ke? Kat sini. Ni bilik kita tadi. Kafe kita. Saya masih buat Nampak tak? Sana highway lekas. Tu highway lekas nampak. Sebab tu kalau kita lalu lekas kita nampak OE ni. Sebab dia setinggi-tinggi resort. Bukannya kawasan ni. Tapi kalau nak jogging boleh lah ni kan? Ni yang paling atas lah ni. Ni paling tinggi Ni tempat apa? Kena ambil nombor telefon bagi lah kot. Ataupun reception. Ni memang yang paling tinggi. Betul-betul dekat signboard ni lah. Signboard ni lah yang kita nampak daripada daripada highway lekas tu. Dia beli habis dah info tu. Tak siap. Kau turun ada berbagi ni. Dia kena naik. Turun tu tak rasa. Wow, tengok Wah. Hati-hati Nampak kita show. Flying fox sini. Flying fox. Aku rasa menyesal pula naik bukit tu. Nampak kau. Oh ya ke? Dia belakang. Ni ada bilik-bilik kecil. So ni bilik kita orang daripada belakang. Bang, mahal bang. Tempat kita tidur. Sekali boleh bang. Sini.
Tu kita boleh cuci rambut kat situ. Kita punya ni 31. Di 31 Paradise 31 sudah sampai. Terima kasih. tak teknik dia. Nampak? Balik ni lapar dah. Makan ubat ke? Okay, so kita dah nak check out. Bye-bye bilik. Ni tunggu dia siap, ya Allah. Ya Allah, beg pun tak bawa ni. Macam mana ni pakai yang kerja? Sambil kita tunggu Cik Ngan ni siap. Tapi Cik Ngan tu macam mana awak? Team building tu dia macam masih lagi banyak aktiviti tau. Kat belah sana bising-bising sikit. Kita punya bag kat sini. So sekejap lagi kita panggil bagi. And then kita balik lah. Dekat je 20 minit tu. Nampak highway lekas kat sana tu. Sampai rumah kita orang sekejap je. Adik dah nak balik dah. Tak puas satu malam ni. Oh, tak puas satu malam. Habis nak berapa malam, Dik? 3 malam? 4 malam? Ui, 5 malam? 10. Kita nak pergi gunting rambut adik lah, jom. Mama. Sini pula. Mak tengah tangkap gambar. Oh, Mama. Mama, lagi. Mama. Strawberry warna merah tapi Rani tak strawberry warna hijau. Hijau tu belum masak lagi. Memanglah tak suka. Rani dah atas warna hijau. Oh. Kena tak mati. Udah tiba masa nak balik. Balik dah kita. Patut nampak aku macam tu ke? Dah nak balik. Tapi kita bergambar sekejap. Tengok ada Cik Ngan dengan gogos kat belakang. Lawa kan tempat ni. So aku kena jaga barang-barang kat belakang. Bye-bye semua. Kita nak tinggalkan Daud Irizat. Tak pandang kita pun. So kita menuju ke kereta. Tak. Jom. Nak masukkan barang-barang. Itu tak ngah ke tu? Ya ke? Ni kot. Kalau kita nak bye-bye dia. Dia tak pandang. Ania, Ryan. We gonna go home. Sebab team building takkan duduk situ. Team building akan duduk. Hai guys. Kat sini aku nak meluahkan rasa aku yang sangat tidak puas hati. Aku kan baru balik daripada staycation kan. Aku pergi Mantin. Okay. So pergi Mantin tu, aku je satu family yang pergi dengan family. Yang lain dekat situ, sepenuh-penuh resort tu adalah team building. Dah ada tiga team tau. So ramai-ramai lah. Dia orang macam ramai-ramai beraktiviti semua. Conquer itu, conquer ni kan. Faham tak? So kita orang yang satu family je secoet kat situ. Jadi macam banyak benda lah yang kita orang rasa macam tak adalah banyak benda. Tapi satu hal ni yang membuatkan aku macam sakit hati gila. Dia cerita dia pasal breakfast lah. Pasal breakfast. Breakfast kan kita kalau satu malam sekali je kan pergi breakfast kan. So pagi tadi aku pukul 6 pagi aku memang dah bangun. Dengan aku lapar. Memang dah lapar. Pagi-pagi tadi aku dah lapar. Aku siap-siap semua. Awal pagi dah siap. Tunggu. Sepatutnya 7.30 memang breakfast dah ada dah. Okay. Aku tunggu sampai pukul 8 tak ada lagi. 8.30 pun tak ada lagi. Kira macam okay, breakfast dah lambat tu satu hal dah. So kita dah menginap kat situ with breakfast. So kita tahu benda tu ada. Betul tak?
Sebab kita pukul 9 pula ada appointment lain untuk foot massage punya appointment. Okay, lepas tu kira macam nak kejar masa lah kan. Tengok aduh breakfast dah lambat. Lambat tu satu hal. Lepas tu ada satu kejadian masa breakfast ni. So macam aku dah masuk dekat dia orang makan tu kan. Macam nak tengok tempat duduk apa semua. Okay, dah duduk. Dah makanan pun dah sampai. Sebab kita orang je yang kat situ family kan. Satu family 6 orang. Jadinya aku, mak aku, kakak aku dengan adik aku semua dah ada lah kat situ. Duduk kat satu meja. Sebab kita orang tak perlu nak bangun. Dia orang akan serve kat kita orang makanan. Tapi kita orang tak tahu. Masalahnya yang team building punya makanan pun tak ada lagi. Yang kita orang punya makanan tak ada lagi. Okay, and then tiba-tiba macam dah tunggu-tunggu lama kat situ. Aku dah makan cereal dulu. Apa yang ada kat situ aku makan je lah dulu kan. Sebab kita tahu kita bayar kat situ, kita ada breakfast. Okay, tiba-tiba dia orang kata macam kena tunggu kejap ada salah faham lah antara team building ni dengan pihak resort lah bla bla bla. Okay, tak apalah yang pasal team building tu kita tak naklah campur. Sebab kita tak ada kena-mengena. Kita tahu kita ada breakfast. Tak kisahlah dari mana ke apakah tak nak tahu benda-benda lain. Yang penting ada. Okay, lepas tu bila team building ni makanan dah sampai, kita orang macam kita orang boleh beratur sekali ke? Boleh ambil ke kan? Macam pelik pula. Barulah macam tertanya-tanya pada diri sendiri lah. Sebab pihak resort tak ada bagi tahu apa-apa pasal makan ni kan. Okay, lepas tu adik aku yang terfikir. Dia kata macam kita boleh ambil ke? Kan? Lepas tu barulah kita tanya pada orang tu. Kita orang family punya tau. Yang 6 orang punya. Betul, bukan team building punya. Okay, yang 6 orang ni maknanya duduk je. Dia orang yang akan serve kita orang. Maknanya kita orang tak perlu pergi ambil kat buffet ke apa. So dia akan serve lah. Lepas tu adik saya tanyalah, cereal ni boleh ambil ke kan? Lepas tu boleh. Dia orang kata boleh. Okay, and then lepas tu aku dah bawa anak-anak aku pergi kat situ. Aku nak bagi anak aku makan cereal lah. Sebab anak aku pun suka makan cereal kan. Cereal semangkuk kecil macam tu je. Atau aku terus lah masuk-masuk. Adik aku kata boleh tahu ambil cereal. Sebab dia orang kata boleh. Okay, maknanya adik aku dah tanya dulu lah tadi. Okay, so aku pun masuk dengan bawa dua orang budak. Teruslah nak pergi menonong tu. Terus ke cereal tu. Cornflake. Bukan cornflake. Apa? Coco Crunch. Okay, Coco Crunch. And then tahu tak, daripada aku nak pergi ke Coco Crunch tu, belum aku sampai kat situ, ada seorang Minah ni bertudung hitam. Minah ni dia tahan aku. Lepas tu dalam pada aku tengah menonong nak pergi ke ni, sebab aku excited lah nak pergi anak aku makan cornflake kan. Sebab dia punya menu adalah bihun tu pedas. Jadi macam aku cakap ada ke benda lain. Tengok ada cornflake kan. So cakap excited lah nak pergi anak aku makan cornflake. Aku pergi menonong terus nak pergi ke tempat cornflake tu. Tiba-tiba ada satu Minah tudung hitam ni, dia boleh tahan aku. Dia macam kak, dengan muka-muka dia geramnya aku teringat lagi muka dia. Kak, ni team building punya tau. Ni team building punya tau. Lepas tu aku cakap saya nak ambil cereal je. Nak ambil cereal je Coco Crunch tu. Boleh kan? Sebab tadi adik saya kata dia dah tanya ni boleh. Lepas tu dia macam tak puas hati. Aku macam apa yang kau tak puas hati siap? Okay, betul aku ni je lah. Sebab aku masa kan aku cakap aku tengah lapar kan. Aku tengah lapar. Lepas tu dia nak tahan macam tu. Okay, tak apa. Aku tunggu. Dia bangun, dia pergi kat staff. Aku tak tahulah dah confirm ke apa dengan staff tu. Apa perbualan dia dengan staff tu aku tak tahu. So dia pergi kat staff tu, aku tunggu je. Aku berdiri je kat situ dengan anak-anak aku 2 orang ni. Aku cakap tak apalah adik, dengan abang pergi duduk dulu. Aku cakap kat anak aku pergi duduk dulu lah. Macam tu. Lepas tu aku tunggu je dia. Aku tunggu dia apa nak bincang. Okay, lepas tu dia dah macam dah habis bincang dengan staff tu. Dia nak balik duduk ke tempat dia. Kau tahu tak, dia tak pandang aku pun. Faham tak? Dia tak pandang aku pun. Dia macam menonong. Macam. Lepas tu aku tanya dia, boleh ambil tak ni? Aku tanya macam tu. Aku pun dah mula macam annoyed kan. Sebab dengan pasal cereal kau sampai nak macam nak bangun daripada kursi, nak apa bagai. Lepas tu dia kata, ni team building punya. Tapi kalau akak nak ambil lah. Faham tak? Dia boleh jawab kat aku macam gitu. Kau tahu apa aku buat? Kau ingat aku nak cakap sorry? Kau ingat aku nak cakap macam nak terdemut-demut? Aku cakap macam kalau tak boleh tak apalah. Aku dengan muka aku pula balas balik muka aku kat dia. Aku tunggu duduk. Terus macam menghadap luar lah. Aku punya tempat duduk pula menghadap luar. So aku tak tahu apa yang berlaku kat belakang. Okay. Memang dalam keadaan marah. Aku geram tau. Lepas tu tiba-tiba ada staff datang. Macam say sorry. Lepas tu dia letak Coco Crunch tu. Memang satu tong Coco Crunch tu kat atas meja aku. Dengan mangkuk. Dengan susu semua. Maknanya diorang hidangkan kan. Sepatutnya memang kita orang dia hidangkan macam tu lah. Lepas tu say sorry. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki lagi. Rasanya memang
memang team building tu punya leader ke, yang in charge ke tak tahu lah. Lelaki tu cakap, minta maaf tau, ambil lah makan je apa yang nak makan tu, ambil je. Kita okey je lah kalau bukan dia yang buat salah. Yang buat salah perempuan ni kan. Aku tetap dengan muka aku memang palat habis lah muka aku. Lepas tu tak lama lepas tu tiba perempuan tu pula datang. Perempuan tu pun yang buat aku tadi lah datang minta maaf tau. Bukanlah minta maaf tau, macam minta maaf ada kesalahfaham sikit antara company dengan pihak ni. Aku pandang dia, aku macam engkau. Aku memang betul-betul tak senyum sebab apa? Aku bukan marah sebab apa tau. Memanglah orang kata dah minta maaf semua, tapi kau tak, aku geram sebab macam kenapa tadi kau sibuk nak tahan aku tu satu hal. Kau sibuk nak tahan aku hanya kerana aku nak pergi ambil cereal. Okay, lepas tu kau pergi bangun nak pergi confirmkan dengan staff beria-ria now. Macam kau tak nak aku ni ambil benda tu. Macam umpama langit ni nak runtuh lah kalau aku ambil semangkuk cereal tu kan. Team building punya. Aku marah sebab tu je. Macam kau kurang ajar kau ni. Kau ingat aku ni, family aku semua macam duduk sini tak bayar ke? Kita orang bayar lagi banyak daripada kau tau. Kau tu company yang payung. Sebab aku satu memang masa tu aku dah lapar. Lepas tu aku buat perangai macam, hey, cereal aku sebab dah cakap saya nak ambil cereal je kau tu. Dia terus sebab macam, kalau ikut kau, okay, ambil je lah. Tak kisahlah, okay, contoh kalau memang team building punya sekalipun. Weh, cereal weh. Kau kenapa engkau ni? Kau memalukan syarikat engkau je. Kita orang sekecil tu je yang ada kat situ. Beberapa orang je yang family dekat situ. Kita orang bayar lagi mahal. Kau buat macam kita orang ni duduk kat situ tak pakai duit engkau Kau lebih-lebih engkau ni. Lepas pada tu, kan dia dah datang kat sebelah aku minta maaf semua. Aku memang buat muka palat dekat dia. Lepas pada tu memang dia tak lalu-lalu dah sebelah aku. Itu je lah cerita dia. Aku bukan apa. Aku tak suka orang yang macam, kau kenapa nak treat aku macam tu? Kau ingat aku kat situ siapa? Kan? Memanglah aku bukan siapa-siapa. Tapi engkau siapa? Kau pun company kau yang bawa engkau ni. Aku dengan family aku kot. Kita orang bayar lagi banyak daripada engkau. So kita orang tahu, kita orang pun ada breakfast. Pasal team building kau besar sangat team building kau tu. Aku tak tahulah nama syarikat dia apa. Kalau kau tengok lah video ni ke, video vlog aku kat YT ke, kau tengok lah sendiri. Kalau nampak muka perempuan tu, nampak lah Harib betul. So tu je lah. Aku ni bukannya pemarah sangat, tapi aku tak suka cara dia treat aku macam tu lah. Macam aku dengan, dan budak-budak kat situ ada anak aku 2 orang je, budak-budak kanak-kanak kat situ. Yang macam apalah sangat kalau memang kau punya pun lah kan. Cereal tu memang kau punya lah sekalipun. 2 orang je anak aku tu nak ambil dalam mangkuk kecil tu cereal. Kau sibuk nak bangun daripada tempat duduk kau, nak membuktikan ke aku yang itu team building punya lah. Hanat. Bye-bye.